Okay guys, so inilah rutin Lunara. So inilah dia Lunara yang korang hari-hari request nak tengok kan. Inilah kerja dia hari-hari dekat rumah. Okay Lunara, Mami nak buat skincare rutin sekejap. You main kat sini okay? Bye. You wait here okay? Mami yang tengah tengok video I ni, I'm sure semua Mami kat luar sana mesti nak kulit cantik. Of course, kita nak jadi hot Mami walaupun kita dah ada anak. I bagi cara yang sangat simple. Less than 10 minutes je korang boleh buat everyday dekat rumah, okay? So ikut je I punya tips. As usual guys, Skintific tak pernah mengecewakan. So every product diorang memang basic. So this one is Skintific PDRN Brightening Moisturizer. Dia untuk brighten and smoothkan you punya kulit lah. PDRN Moisturizer ni, dia sebenarnya dia dah lama tau famous dekat Korea. Dengan adanya Skintific punya PDRN Moisturizer, korang tak perlu dah nak pergi jauh-jauh, nak pergi cucuk-cucuk. Mak-mak ni memang masa sangat limited ya. Kena cepat, tak boleh pergi sana cucuk. Luna! This is mine! I'm gonna show you guys the texture. Sarah, nampak tak? I suka sebab dia warna pink. So, I pakai spatula ni untuk hygiene. Baru letak macam ni, you dah boleh rasa dia punya cooling sensation, which is really fresh. Ini cara I pakai PDRN Moisturizer. Memang I akan letak banyak-banyak. Sebab apa? Sebab dia sangat lightweight dan of course, dia tak melekat. Oh my god, guys! Korang sapu je macam ni. Nampak tak perbezaan dia? Bila I apply ni, dia takkan rasa pedih-pedih langsung. Result akan sama je macam mana korang pergi treatment cucuk-cucuk tu kalau korang amalkan moisturizer. Dia akan bagi you guys punya kulit instant glowing and dia akan keep your skin hydrated. Ini after a few minutes, I dah apply. Can you see? I punya skin lagi plump. Dia sangat elastic. Dia lebih kenyal. Siapa yang tanya, untuk peragi mami sesuai tak kalau guna Skintific PDRN Moisturizer ni? Okay, selamat. Untuk peragi mami, korang jangan risau selamat untuk guna dan yang paling penting, tak ada pantang larang kalau korang ada guna produk lain ke apa ke, korang boleh je guna ni, okay? Kalau nak kulit cantik, kena suka dia dapat masuk kamera. So memang terbukti seawal 14 hari memang kulit korang akan getting better dan juga yang paling penting cerah because dia memang ada proven brighten ingredients dalamnya. Please try. Okay lah, itu sahaja. Thank you for watching. Jomlah kita sambung tengok Lunara. Dia tengah marah tu sebab dia tak dapat join kita punya skincare routine kan. Kita tengok dia tengah buat apa. Let's go. I nak tunjuk korang room tour Lunara sebab ramai yang request dekat I. Sarah, inilah dia bilik Lunara. I paling suka this corner because why? Barang-barang dia semua I displaykan. And this one, kalau korang tengok, ini baju dia masa newborn. Cute kan? So baju dia newborn semua I memang tak jual sebab ini semua macam memories lah for me. Jomlah kita tengok Lunara. Dia tak bising dah tu. Hi Lunara. Okay, so Lunara tengah busy. Dia tengah main. So inilah dia kerja Lunara hari-hari. Pakai